Hmm, Assalamualaikum, selamat pagi. So ini adalah slide presentation slide dalam Canva. Saya rasa semua orang pandai guna Canva kan. Jadi saya nak awak sekarang dalam proses buat design development lah, tajuk tugasannya ya. Dan awak dalam step first ideas, first ideas 20. Jadi yang dah buat first ideas 20 tu dah buat dalam PDF tak apa. Kita still lagi buat design dalam AI. You nak buat, nak apa, nak trace ke, nak copy and paste ke, boleh dah lagi dalam first design dalam AI. Then, saya sekarang ni dia bersepah kan dekat yang PDF tu banyak sangat. So, saya nak awak compile kan dalam Canva. So, buat cantik. Contoh macam saya buat ni, cover depan, ada fashion project tajuk dia. And then assignment, design development. So, sekarang kita tugasan ke berapa ni, saya tak ingat. Tapi design development lah. Fashion project title awak apa? Jangan main tabu saja, kan? Tengok balik yang kat slide awak dekat research apa tajuk fashion project title, kan? Apa dia fashion project title awak? Begitulah letak sama. Nama awak siapa, matric number semualah. So cover depan ni terpulang kalau nak letak macam mana yang menunjukkan you punya design development assignment ni adalah awak punya, letaklah you punya gambaran projek tu ataupun subject matter begitu. Page kedua. Okay, page kedua ni adalah kenapa lah. Okay. Page kedua, page kedua adalah details design. So, kat sini kena bagi tahu juga. So, next nanti bila kami nak check you punya design development ke ataupun ideas awak, kami tahulah kan apa benda details design tu, subject matter awak apa, style, trend, konsep, fashion category ataupun fashion kalau di kategori. Fashion category apa? Contoh je high street fashion kan ataupun apa lagi evening dress ke macam itu, color theme, design themes, inspiration kalau ada, biasanya memang ada kan semua yang ada kat dalam you punya scrapbook yang awak tengah buat. Kalau macam ni kan saya buat ada lagi laporan tak cukup, tambahlah ini saya bagi contoh je kan gambaran. So kat situ punya letaklah you subject matter ke you punya inspiration ke, tak perlu banyak sikit je. Just nak menggambarkan. Kalau you ada buat eksperimen kan, macam contohlah macrame ke apa kan, awak ada buat eksperimen awak punya, letaklah gambar eksperimen tu di sini. And then next adalah barulah letak you punya first ideas tu. Idea tu satu, kalau lagi rajin buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, saya nak ingatkan. Design pertama ni adalah design awak setiap daripada 1 sampai 20 adalah design yang berbeza ya, design yang berbeza. Bukan macam development tahu tak development idea tu maksud dia uh, uh, apa tu dah apa dalam proses nak kembangkan idea lah kan. Sekarang ni first idea adalah idea satu lain, idea dua lain, idea tiga lain sampai idea 20 lain. Berbeza-beza tapi subject matter daripada subject matter dan style dan konsep semua yang awak pilih. Awak kan dah buat scrapbook. Tengoklah kat situ. Janganlah. Ada ramai yang tak faham lah. Saya pun tak tahu kenapa awak ni. Yang ramai yang tak faham. You buat seolah-olah awak dah dalam proses development. Dah kembangkan idea. Kembangkan idea. Nanti selepas kami dah pilih daripada 20 ni. Contohlah 20 tu saya pick 11. Ataupun saya pick 13. Saya tak akan pick semua tau. Tak akan pick semua. Mungkin dalam 20 tu ada yang okey, 13 saja. Okey, saya pick. And then saya suruh develop terus. Contohlah, satu design tu saya suruh develop 4. Dah mula, barulah masuk step yang seterusnya. Design development. Kat situlah baru awak, okey, design satu, saya dah pilih kan. Okey, tulis design one. Development idea. Barulah, daripada design satu awak kembangkan. Kembangkan tahu kan? Sikit-sikit dikurang, sikit-sikit dikurang. Itu prosesnya kan awak dah belajar. Awak dah belajar sem 2, sem 3, apa kan nak cakap, penat kot. Tapi majoritinya awak ni tak faham. Daripada first idea tu kau dah kembangkan. Salah lah. Ayo. Tak faham lah. Saya dah penat.
Dan ada juga yang tak faham langsung first idea tu macam mana. Dia tepek je tu, dia buang. Tak tahu lah cakap. So, terpulang awak lah. Kalau makan rendah jangan marah Sebab awak masih lagi tak faham-faham. Bendanya kalau tak faham tu, macamnya, dah lah. Dia kena rajin je tau. Kena rajin. Kalau awak malas bertanya, kalau saya tegur pun awak menjawab. Kan, awak salahkan saya balik, saya tak tahulah terpulang. Okey. Contoh saya dah pilih beberapa orang. Contohlah, dia kecilkan ni. Saya pilih idea si siapa ni. Okay. Hana. Hana saya dah post dekat PDF kan. Apa nak buat? Benda ni, file dia, awak boleh je tarik file PDF tu, drag terus ke page ni. Ataupun kalau awak nak selamatkan, kalau rasa macam tak pandai, boleh je screenshot dekat dekat you punya laptop. Ni paling senang lah kan. Paling senang dan paling tak berat. Okay, copy. Copy. Besarkan balik, letak dekat sini. Paste. Letak. Kan senang. Ni yang saya sudah proceed. So, susun balik ke dalam sini. Sesiapa yang tak sempat lagi buat, tak sempat buat tak sempat, malas Malas lagi kan, dia tak buat lagi benda ni, terus buat dalam Canva. Saya dan Puan Azlinda akan semak di sini. Semualah saya kat sini. So, yang dah siap, yang dah ada tu terus masuk sini, susun. Okay, design 1. Then design 2. Design 2 si Hana. Hana punya ni saya dah proceed. Yang semualah yang tak bertanda pun masukkan juga. Sebab ini proses je. Proses yang awak dah buat, dah tunjuk kat saya dah proceed. Saya dah bagi komen apa. Kadang-kadang saya ada komen kat luar daripada WhatsApp tu. Apa yang saya komen masa tu, buat je. Sebab kita tak boleh nak semua nak typing kan. Dia terlalu banyak. So yang dah you dah buat tu, you compile kat sini, nampaklah you punya tugasan tu awak dah buat. Sebab nanti bendanya, awak nak kena hantar benda ni kat saya, dekat Puan Azizah sekali. Barulah kami dah boleh bagi markah. Okay, contohlah, saya dah buat kat sini. Kita tengok macam ni Okay. Macam ni benda ni. Kan nampak tersusun. Design terpulang. Tapi keluarga saya, kalau yang part yang design tu, janganlah kau ada bunga-bunga tu. Ya, kita nak tengok design semak kan. Okay, contoh saya dah nak ni. Kita dah letak design je ni. And then, you nanti proses seterusnya. Okay, ni saya dah kalakan berbeza. Design development. Contohlah saya ambil dia punya ni kan. Saya nak buat design satu ni. Copy, right click copy. Nanti design development. Paste. Saya boleh crop yang ini, buang. Kan, okay. So, awak boleh typing. Contohlah ni typing. Alamak. Typing. Typing ni. Sini dah. Okay. Design 1. Okay, design 1 tu kan. Ni kan senang sikit kat Canva ni. Memudahkan awak. Ni dah senang pun kau buat kerja pun malas. Okay. Sebelah sini baru. Sebelah je lah. Barulah awak buat design. Daripada design satu terpilih ni develop. Tapi develop tu still lagi dalam AI macam tu. Cuma susun atur di dalam Canva macam tu. Faham? And then dah siap simpan. Contoh dah siap kan. Awak nak hantar dekat saya. Dekat Puan Azinda. Awak cuma share. Awak share link saja. Kalau awak download jadi PDF. Susah kami nak tanda. Awak kena share link. Kan? Share link. Ni kat sini copy link. Copy link. Tapi kena ni lah. Alamak mendalam dia. Awak kena adjust lah. Janganlah only you can access. Awak kena anyone with this link. Sebab saya nanti can edit. Saya dan Pak Lina nak komen. Copy link. Contohlah saya bagi dekat diri saya. Sekejap. Saya copy diri saya sini. So, share button. So, nanti awak bagi dekat Puan Azlina dengan saya. Bagi link dekat PM tepi lah. Lepas tu bagi tahu supaya saya semak saya punya design. Then saya boleh buka. Saya dan Puan Azlina boleh buka dan saya boleh komen dekat sini lah. Dekat siapa? Alamak. Sorry. Saya boleh komen kat sini. Kan, komen kat punya contohlah saya kat sini, saya akan komen. Saya teks lah. Type apa benda saya bulatkan ke, saya suruh betulkan ke macam tu. Faham? Faham. Kena share link Share link macam tu.
Okey? Okey, faham? Kalau tak faham juga, mari sini saya ajar. Okey? Faham? Ni proses ni kena macam ni tersusun sikitlah kerja engkau. Okey, siapa lagi yang tak ada hati tak terbuka hati nak buat kerja ni, tak apa, teruskan je happy-happy. Saya dengan Puan Azlina okey je kat sini. Kita orang pun happy-happy, gembira. Gembira sangat kalau tak buat kerja, senang sikit kan. Tak payah nak fikir nak bagi makan berapa. Betul tak? Okey? Yang dah ada dah buat tu boleh mulakanlah. Jangan nak tunggu saya apa, memekik-mekik kan. Kami suka ke nak memekik-mekik? Awak dah dewasa kan? Fikirlah diri sendiri. Okey, sekian. Terima kasih.